Berapakah tempoh simpan emas yang paling sesuai kalau kita nak dapatkan keuntungan? Setahun ke, 2 tahun ke, 5 tahun ke, 10 tahun? Okey, baik. Save dulu video ini siap-siap sebelum dia hilang dari FYP anda dan juga untuk anda yang baru nak bermula. Pertama sekali, kita kena ingat, emas ini ada dua jenis. Yang pertama ialah emas 916 iaitu emas untuk perhiasan dan yang kedua ialah emas 999 untuk simpanan dan juga pelaburan. Emas perhiasan ni, keturunan 916 tak sesuai untuk dijadikan sebagai simpanan dan juga pelaburan. Sebab apa? Susut nilai dia tinggi dan juga kita lambat nak dapat untung. Cukuplah kita beli emas, rantai, subang, gelang semua tu untuk pakai dan juga nampak cantik. Okey, selesai untuk jenis emas. Sekarang, apa dia pula tempoh masa yang sesuai untuk kita simpan emas tersebut? Setahun ke, 2 tahun ke, 5 tahun? Baik, untuk prestasi emas dalam jangka masa pendek, dia ada naik dan turun dan itu adalah biasa. Untuk dalam jangka masa panjang, contohnya 2 tahun dan ke atas, emas menunjukkan prestasi kenaikan harga sebanyak lebih kurang 10% setahun secara purata. Untuk rekod, tahun lepas sahaja, emas naik melebihi 31% dalam masa 1 tahun sahaja. Jadi, berapa lamakah tempoh masa yang perlu kita simpan emas? Saya konsisten memberi jawapan 2 tahun dan ke atas, tetapi lebih lama, lebih baik. Jadi, ala-ala nak simpan emas tu, simpan emaslah dengan ilmu. Semakin lama kita simpan, semakin baguslah keuntungan yang kita akan dapat. Jadi, lebih jelaskan sekarang bagi anda yang hendak bermula simpan emas pada hari ini, boleh rujuk sahaja video di profil saya, kemudian tekan butang sign up kat sini. Saya akan bantu anda step yang seterusnya sehinggalah emas sampai ke tangan.